Kurangkan kos pembinaan serta bilangan buruh itu antara kelebihan sistem binaan berindustri IBS yang pada masa sama mampu mempercepat tempoh pembinaan sekaligus mengurangkan penghasilan sisa sampah binaan. Menurut Pengarah Kanan Unit IBS, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB, Muhammad Idrusdin, teknologi IBS dapat mengurangkan sehingga 50% daripada 2.4 juta penggunaan pekerja asing dalam industri pembinaan negara. Perkara ini sekaligus membuktikan teknologi IBS lebih berkesan jika dibandingkan dengan teknik konvensional yang sentiasa memerlukan lebihan bahan mentah seperti simen dan konkrit untuk proses pembinaan. Jadi kita mempopularkan IBS ni supaya umum mengenali IBS, bagaimana bangunan IBS tu dibina dan seterusnya dapat menerima bangunan-bangunan seperti rumah kediaman, kompleks komersial. So diorang boleh terima yang bangunan tu digunakan IBS. Antara projek yang mengguna pakai teknologi IBS ialah pembinaan kompleks bebas cukai di Tasik Kenyir, Terengganu. Dibangunkan dengan kerjasama syarikat teraju Precast Servis Sdn Bhd, ia dijangka siap sepenuhnya menjelang Jun 2015. Tambahnya, teknologi IBS dapat menghasilkan komponen pembinaan mengikut saiz serta bentuk yang sama dalam kuantiti yang banyak. Ini kerana ia dihasilkan secara terus dari kilang menggunakan acuan khusus serta mampu mempercepat tempoh pembinaan.